بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kita dan puji kita akan Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia-Nya yang tak terhingga,
Di antara lain dapat lagi kita menyambungkan setelah kita selesai daripada surah Al-Baqarah yang sangat panjang, yang panjang sekali di dalam Quran. Kemudian kita mulai masuk surah yang baru, surah yang ketiga, surah Ali Imran, katanya Madaniyah. Surah yang dinamakan Ali Imran, kalau asal artinya keluarga Imran, tapi kata setengahnya murah Imran tu sendiri, sehingga khilafnya Imran mana? Imran bapa Maryam ke Imran bapa Musa. Nah, ini surah dinamakan surah Ali Imran Madaniyah, manazala ba'dal hijrah. Ulama memberi takrif bila kata Madaniyah, takrifnya manazala ba'dal hijrati. Mana barang ayat-ayat, kalau semua satu surah pun ayat-ayat yang turun selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Arti ayat-ayat yang turun 10 tahun masa itu panggil Madaniyah. Walaupun turun tu di lain pada Madinah, turun di Mekah pun panggil Madaniyah. Seperti ketika dia mari buat haji hajjatul wada, ayat turun di sana pun panggil Madaniyah. Nah, maknanya ayat yang turun selepas pindah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah panggil Madaniyah lah. Kalau itu surah Ali Imran ni surah Madaniyah. Mengandungi ayat katanya 200. Malaikan satu ayat. Ada sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita maklum bahawa tiap-tiap basmalah yang ditulis pada awal tiap-tiap surah itu khilaf ulama tentang adakah ia satu ayat bagi tiap-tiap surah ataupun lain. Khilaf juga di situ pun. Alif Lam Mim. Boleh secara waqaf dan boleh pula secara sambung wasal tapi berbentuk waqaf. Ada juga. Masalah Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa. Kata tak baca wasal kata. Tapi diberi hukum waqaf. Supaya dia kata subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak wasal kata. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Orang nafas panjang sampai 10. Tapi betulnya Allah akbar tidak Allah akbarullah akbaru dak kan? Subhanallah subhanallah dak. Subhanallah subhanallah subhanallah. Baca wasa diberi hukum waqaf. Ini ada kirah begitu. Dan ada pula bentuk wasa. Bila bentuk wasa tu yang mari macam-macam pula baris mim. Alif lam mim. Lepas tu bila wasa Alif Lam Mim Allahu la ilaha illahu Mallah. Lepas tu bagi orang mengaji wajah kok mana? Alif Lam Mim. Asal dia mati kan? Mim. Apabila nak sambung Mim Allah. Kok mana mari Mim Allah? Iaitu dipindahkan apa dia hamzah wasal pada Allah. Dipanggil hamzah wasal. Kita mengaji hamzah wasal apabila hamzah wasal tu termasuk di atas huruf hamzah wasal baca fathah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada.
Sebab apa? Hamzah wasal a tu. Lepas tu la tu huruf kan? Dia panggil haraf ta'rif. Maka hamzah wasal masuk atas haraf, hamzah wasal tetap kena patah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Ghaffar Al-Ghafur. Tu dia. Bila kita wasal gugur kan? Bismillah. Tak ada bismi Allah dak lah. Bismillahirrahman. Tidak bismillah. Bismi Allah. Ar-Rahman dak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kalau sambung lagi Ar-Rahimil Hamdulillah. Tapi kalau mula Alhamdulillah, kerana hamzah wasal masuk di atas la al. Lalu itulah hamzah tu mai pindah kepada mim, alif lam mim Allahu. Dia baca gitu. Ada juga baca alif lam mimillahu. Dia juga. Sebab memandai kepada asal dua yang mati bila nak berbaris, baris dengan kasrah. Semua tak ada wajah dah. Itu bab baca. Tak ada setupa dengan makna dah. Itu bab baca, ada wajah cara baca. Penah tu, orang mengaji ilmu qiraah tahulah cara-cara baca. Lepas tu bila kita baca lagu tu dah, puak ulama nahwu pun turut bercara. Baca gini, apa kaedah, apa kaedah. Pendek kata agama kita nak ajar semua ilmu kaedah sakut dengan Al-Quran tu sendiri. Baik, bila klik kepada arti, ini setengah daripada huruf muqatta'ah. Huruf potongan. Alif, lam, mim. Tu baca betul isim, betul nama. Kalau baca betul huruf, alama. Ada? Tengok aja abatasa. Nanti ajar huruf panggil lagu tu. Abatasa. Apa dia? Jahakha. Tu panggil bentuk huruf. Tapi bila bentuk panggil nama, alif, ba, ta. Ada dah. Tu nama apa tu? Yang pertama alif. Yang kedua nama lam. Yang ketiga nama mim. Tu sebut we kena lagu tu lah. Ada tak? Tu apa cara sebut nama. Supaya kita bila kita sebut nama dia, sebut tak habis, tak punah nama. Nama Ibrahim panggil Ibrahim. Kenapa? Tu mulut kita dah lah tu nama molek panggil. Nama apa Ibrahim? Tu. Tak punah. Mamak. Tak punah. Tapi masya-Allah muncul juga bila panggil ke Nabi panggil penuh alat. Tak ada. Ada tak panggil Nabi Mamak? Kena jekah lah panggil Nabi Mamak. Apa mung tak ada. Sekak panggil ke ayahmu tu pun tak sedap dah mamak gitu. Muhammad. Kan? Nabi Ahmad. Nabi Ibrahim. Tak itu kan? Nabi Yusuf. Kan? Ni Chow. Nama Chow. Punah. Itulah nak ajak katanya. Nama tu elok. Tapi rusak dipanggil. Lalu itulah cara-cara kita baca Quran. Ini baca bentuk isim, bentuk nama. Huruf ini huruf pertama nama dia alif. Huruf yang kedua namanya lam. Huruf yang ketiga namanya mim. Bila kita lengkap, kita gabung tarkib alif lam. Panjang. Lepas tu nak temu dengan mim pula. Mim temu mim ke idgham lagi. Alif lam kan? Mim Allahu. Tu satu qiraah. Adapun wakaf tu alif lam mim. Serta berhenti panggil wakaf. Ada pula tak berhenti terus wasal tapi betul wakaf. Sudah selesai. Artinya Allah Ta'ala terlebih mengetahui yakni akan muraknya kehendak Allah bizalika dengan demikian dengan dia kata alif lam mim. Allah lah yang tahu kehendak yang dia kata alif lam mim, dialah tahu. Ini maksud di dalam kata kebanyakan jumhur ulama kata huruf muqatta'ah itu setengah daripada
mutasyabihah dengan mana masta'tsarallahu ta'ala bi'ilmihi, barang yang tertentu oleh Allah juga dengan tahunya, maka serahlah kepada dia. Kita amal dengan baca. Inilah juga boleh ambil dalil bahawa baca Quran walaupun tak erti makna sedikit pun, asalkan baca dengan ikhlas, betul dengan kaedah, kita dapat pahala dari Allah 1 huruf 10 kebajikan. Tengok ni tak erti pun makna, tak erti makna, tapi bila baca boleh. Ni kelebihan Quran. Nah, walaupun tak erti makna. Baik. Apa Allah menyatakan? Allahu la ilaha illahu. Bila tawasa, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada setengah qiraat baca al-hayyul qayyam. Ada setengah qiraat baca begitu. Tanda panjang. Apa dia? Nak baca alif. Dia sebenar kalau dalam penama ni dalam Quran sungguh dia tak ada tanda atas alif. Dia tanda atas lam je. Di sini tanda gitu di atas alif. Sebenarnya di atas lam tu. Tu tanda panjang sepahanakat dah. Tu sebenarnya dalam Quran dia tanda panjang duduk di lam. Di alif tu tak ada tanda panjang. Tengok baca alif lam, panjang kan? Dia tanda panjang duduk situ. Mim tanda panjang ada juga dalam Quran. Ada pun betul alif tak ada tanda panjang. Cuma dalam kitab ni panggil silap tanda panjang di atas alif tu. Kalau tidak nak panjang-panjang alif. Tak ada aja tu kan. Masya-Allah. Tu semua tu hasil daripada kita belajar setiap segi kan. Bila kita buat dengan tahu ni seronok. Buat ngaji mungkin kau nak tak tahu aku pun. Kita tak sedap lagi dengan lagu tak tahu gitu. Baik. Bermula Allah Ta'ala itu mubtada lah maksudnya. La ilaha illahu. Start dengan kepala Allah, hujung dengan huwa. Bermula Allah Ta'ala itu. Ini sebut nama lafzul jalalah tu. Itu kalau nak jumuh tu ayat tak ada lah Tuhan tu. Bermula Allah Ta'ala itu tiada Tuhan. Kan nak jumuh turut dia. Allahu la ilaha. Tiada Tuhan. Tuhan terjemah daripada ilah. Mana apa? Yang mustahak ibadah. Itu tafsir makna dia. Lain beza Tuhan hak terjemah daripada Rabb. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Orang terjemah Tuhan juga kan? Di sana Tuhan dengan mana Tuhan. Tuhan yang mempunyai sekalian alam. Tuhan yang menjadikan sekalian alam. Tuhan yang mengaturkan sekalian alam. Pendek kata Tuhan di situ makna Tuhan. Tuhan punya. Adapun ilah terjemah Tuhan juga. Tuhan sini dengan mana apa? Tu yang mustahak ibadah. Yang sebenar-benar disembah. Kalau Arab dia tafsir apa? Ilaha ay ma'budah. Dia panggil makna mutabaqiyah. Dia panggil makna yang mutabaq. Apa dia? Ilah pada lurah dengan makna ma'bud. Kerana ambil daripada ilah, ambil daripada aliha ya'lahu ilahan, ilahatan. Lurah kata ay abada ya'budu ibadatan. Kalau itu la ilaha dengan mana ibadah, dengan mana isim maf'ul la ma'budah. Tiada yang disembah. Tengok ya. Tapi kita cuma Tuhan juga. Biasa lagu tu dah. Tiada Tuhan, yang tiada yang disembah. Ataupun kita tukar sembahan. Pada ayat sama tu lah. Kelimah kita.
Melayu kita bila yang di dia panggil jumlah daripada isim maf'ul, kita saling buat yang di bubuh nun belakang. Yang disembah. Kita buat yang di bubuh nun belakang sembahan. Kita tak? Tiada Tuhan, tiada yang disembah atau tiada sembahan. Tidak ada sembahan. Kalau setakat tu saja kita musyrik. Tak ke banyak sembahan? Kita mengaji situ dulu. Tak situ gunung. Tak ada sembahan. Tak ada kerana banyak sembahan. Bila banyak panggil alihah. Nah, Tuhan sebut sendiri kan? Wattakhazu min dunillahi alihatan. Surah apa tu? Ayat tu. Wattakhazu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Dari surah apa? Ingat surah Yasin tu. Mereka itu tak terima kasih Tuhan, nya ambil biber apa sembahannya sembah. Wattakhazu, mereka itu ambil musyrikun ambil min dunillah, selain daripada Allah yang berhak disembah hanya Allah. Tapi mereka ambil selain pada Allah, ambil buat alihatan. Ngaji kelima. Apa alihatan? Apa yang kalau mengaji surah kelima jamak. Jamak taksir. Ukuran wazan alihah, asalnya alihah, klik wazan af'ilah. Jamak daripada ilah. Satu yang disembah ilah, dua yang disembah ilahan, tiga ke atas 400 ribu lagi alihah. Tu kata makna yang disembah. Datang sini kata tidak ada yang disembah. Dah banyak yang disembah. Wattakhazu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Mereka sembah lain pada Allah, harap-harap mereka diboleh pertolongi. Lalu tu ulama jawab boleh kita mengaji ba ilaha illallah ni. Kerana pihak nafi tu nak nafi alihah betul tidak sah nafi, kerana nafi kerana bagi ada. Boleh bagi ada kata tak ada. Mana duit nak buta? Tak ada. Tak ada kan duit dah. Tak itu kan? Orang panggil bohong. Lalu itulah kerana pihak di nafi yang kena kait. La ilaha, tafsir dulu lurah, ma'budah. Itu tafsir lurah baru. Maka tak sah nafi. Sebab benda ada. Tengok orang sembah matahari. Matahari ada tak? Ada. Ada yang sembah api. Api ada tak? Ada. Pasal tak ada ana. Hak nafi tu kait. La ilaha ay la ma'budah bihaqqin. Ataupun apa yang kata apa? La ma'budah bihaqqin, ataupun tidak ada yang berhak disembah. Al-mustahiq lil ibadah, yang berhak disembah tak ada. Illallah. Baru tak apa hak nafi tu. Hak nafi betul, yang berhak disembah tak ada melainkan Allah. Itulah kata di sini tiada Tuhan yang mustahak ibadah. Yalah tu. Dia nak tafsir dah tu. Sebab ayatnya la ilaha Allahu la ilaha illahu. Allah itu tiada Tuhan. Tuhan apa? Tuhan yang mustahak ibadat, yang berhak disembah, yang disembah dengan sebenar. Dia kata itu ma'budah bihaqqin, yang disembah dengan sebenar itu tidak ada. Malaikat hanya Allah juga. Baru sah. Itulah apa kata hak jadi nabi itu kullu ma'budin. Hak tu jadi nabi. Yang kulli ma'bud bihaqqin, hak tu yang sah dia nabi. Kalau itu masuk Allah di situ. Tidak ada yang disembah dengan sebenar, termasuk kepada Allah. Kerana Allah ma'bud bihaq. Dia panggil terbenar pada umum lapar saja. Pada makna tak masuk kerana kita orang mukmin dia i'tikad siap dah. Yang berhak disembah Allah juga. Apabila kata tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada malaikat Allah. Masa mulut ucap gitu, hati tak pergi siap-siap ada Allah juga. Itu panggil nafi isbat di segi lapar. Segi pegangan kita klik pada apa makna? Allah satu saja.
Allah yang Maha Esa yang berhak disembah. Dia panggil ahli tauhid tu. Bila orang ahli tauhid begitu, jangan mudahlah kita nak buat tasyrik orang. Nak memusyrikkan orang tu. Jangan mudah. Tidak ada illahu malaikan hanya ia. Kalau tak nak bunyi hasad. Malaikan ia jua. Boleh lagi boleh. Ataupun malaikan hanya ia. Hu. Tak ada kata zikir hu. Nah. Tu bagi ahli zikir lah pula. Malaikan ia malaikan hanya ia jua. Siapa ia? Allah. Allah itu Al-Hayyul Qayyum, yang hidup, yang maha hidup. Lepas tu kita nak jaga pula, nak tolak mazhab apa dia Mu'tazilah. Mereka itu dia kata Allah Al-Hayyu bizatihi. Kita ahli sunnah dah Al-Hayyu bihayatihi. Allah yang maha hidup dengan sifat hayatnya, penghidupnya. Baqarah ya Jumaah kita. Dia nak beza sama ratu sifat. Hidup sama ratu sifat. Penghidup itu nama bagi sifat yang ada pada zat. Tu. Lagi Al-Qayyum. Lagi yang berdiri. Ini setengah berdiri dengan sendiri. Lagi tak usah kata qiyamuhu binafsih. Setengahnya ambil di Al-Qayyum. Setengah pada nama Allah Ta'ala Al-Qayyum. Nama dia ni. Allah nama dia. Baik tak Abdullah. Tak malak nama. Hamba pada Allah Abdullah. Tapi panggil Dollah. Tak guna. Tu kata. Nama cukup dia dulu. Abdullah. Ayat malak. Nama apa? Dollah. Allah. Tak malu duk kata kita. Tak kita kan? Kita jadi biasa. Dollah, domai. Doain Allah. Tak boleh. Kata tu tak setuju tak boleh. Gelar-gelar apa tu tak setuju tak boleh. Jangan panggil Dollah aku tak kenal. Aku nama Abdullah. Tu. Jangan panggil tu. Dulu aku tak tahu dulu. Aku tak erti apa bila aku tahu. Aku tak kenal dah. Tak panggil Dollah aku. Pas anakku Abdul Rahman panggil Dollah, domai dohin punah. Anakku nama Abdul Rahman, nama Abdul Rahim. Tu dia dah. Baik. Sini pula nama Al-Hayyu kita letak nama Abdul Hayy, comel sekali. Ambil agak Arab dia panggil nama. Kalau tidak paling kurang dia kena ambil balik mudhaf Abdu. Saya tu orang Arab. Kalau tak tahu apa panggil Abdu. Abdullah. Bagi kita tak erti cara-cara Arab. Abdullah, aku buat tak nama Abdullah, aku nama lain. Ya adab orang Arab cuma macam tu. Kalau tidak Muhammad. Ya Muhammad kita baca. Tak. Aku tak ada nama Muhammad, aku nama tak payah kata dah. Ya hormat. Kadang-kadang Arab kalau kata, ini nama apa ni? Anak nama apa? Nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya selawat ke Nabi, bukan selawat ke budak ni. Tu Arab masya-Allah jahil-jahil dia pun. Jadi dia anak nama apa? Nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok nyegi perak hati dia mau nyegi kot nu. Tak gitu kan? Kita sebut Nabi Muhammad dia di. Tak gitu kan? Itulah masya-Allah ni kelebihan Arabnya dah. Sebab nama ni masya-Allah dia panggil penuh sungguh. Kalau tidak abdu dia panggil gitu. Baiklah. Al-Hayyu nama Allah kita boleh letak nama Abdul Hayy. Al-Qayyum nama Tuhan juga Abdul Qayyum. Kata Abdul Qayyum. Apa arti Qayyum? Yang berdiri. Yang berdiri kenapa? Al-Qayyum orang ngaji kelimah sirah mubalaghah daripada qiyam. Qama yaqumu qiyam. Qiyam tu pun klik pada asal qiwam. Karena qama yaqumu yang mengaji kaedah qawama yaqumu dia panggil ain fa waw mu'tal ain al wawi. Manakala masdar dia qiyam sudah tukar dah tu asal qiwam. Apa jadi ya
Kerana waw mati didulu oleh keserah tak munasabah dengan dia. Qiwam. Lalu tu tukar wa kaya qiyam baru masuk. Jadi qiyam. Jumlah kita berdiri, bangun. Ya, nama Tuhan juga Al-Matin. Baik pendek tu nama Tuhan boleh kita abdu kepadanya. Kalau Muttalib bukan nama Tuhan. Ambil Abdul Muttalib tu kuat comel kita tukar jadi Abdul Malik. Tak apa kerana Malik nama Tuhan. Baik. Tuhan yang kuat teguh. Al-Qawiyul Matin. Baik. Mana abdu tu hamba semua. Hamba pada Tuhan. Tuhan nama tu nama ni ambil nama dia kita abdu pada nama dia. Yang hidup lagi yang berdiri. Berdiri apa? Berdiri pada tadbir sekalian alam. Yang berdiri pada mengaturkan sekalian alam. Berdiri pada mana ni? Ini kata berdiri dengan sendiri itu. Kata oleh Usuluddin Dihurai. Qiyamuhu binafsih. Setengah-setengah pada sifat yang wajib bagi Allah itu namanya qiyamuhu binafsih. Berdirinya Allah dengan sendiri. Apa makna dia hurai pula? Artinya tidak berkanak kepada zat. Kenapa? Allah itu zat. Bila zat tak berkanak pada zat. Kerana yang berkanak pada zat itu sifat. Allah itu zat. Yang bernama Qayyum. Zat yang bernama Qayyum. Arti zat yang berdiri dengan sendiri. Tak berkanak pada zat. Dan tak berkanak pada yang menjadi. Tu Al-Qayyum. Ni kata dalil nakli. Dalil kata qiyamuhu binafsih. Ni boleh ambil di sini. Dari ayat kursi tu dah baca tu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Di sana begitu. Maknanya yang berdiri pada tadbir. Tadbir itu mengatur. Kalau sosial apa tadbir? Panggil apa? Sosial. Borihan. Siapa borihan yang hakiki? Allah. Sebab tu kalau kita jadi pemimpin, kita yang jadi borihan, jangan berasa kita. Hakikatnya Allah yang mengatur, cuma dia ilham kepada kita, mari capak dah kita, aturnya begini. Tiba-tiba kita atur tu berjaya berlaku. Alhamdulillah, sujud syukur. Apa kita atur dituruti. Apa kita atur diikuti. Syukur pada Allah. Kerana sebenarnya bukan kita yang mengatur. Klik pada ayat yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Mengatur, kalau cabut sianya borihan oleh Allah. Kata. Maka dialah yang berdiri mengaturkan. Siapa bertolong dengan siapa? Tidak sendiri. Ya lorak kita kalau kata sendiri ni kita faham tak sama dengan setengah orang Jawa kata sendiri yang lain. Kamu mari berapa orang? Sendiri kata kita. Tapi kalau lorak kita sini, mari berapa orang? Jawab seorang atau mari seorang diri. Tak cakap sendiri kita. Tapi kalau jawab sendiri. Kenapa kamu sendiri di sini? Tak faham bahasa tu. Temu ada orang duk seorang. Kenapa kamu sendiri di sini? Kerana duk seorang. Mana kawan-kawan, mana saya? Tak ada sendiri. Kamu berapa orang? Sendiri. Cik tu. Seorang diri. Maka boleh sebut Allah berdiri dengan sendiri. Tu bahasa tu bahayalah. Tak ada syirik, tak ada sekutu, tak ada kosi, tak ada penolong, tak ada apa. Tu kata kita orang mukmin tu cukup-cukup. Hingga nak hurai tak pandai bila tak mengaji. Mana mudah syirik ke kawan Allah. Sebab kawan tak berani. Nak itu kan? Tu nak minum air tawar tak berani syirik. Maka ubat tak apa. Tu jadi peling walak. Itu. Masya Allah. Di mana kata pegangnya kita cukup bersih dah ya adanya. Hingga kita tak mengaji dia tu tak pandai nak hurai. Ataupun hurai sekadar kalau orang tentang balik, orang pernah kritik tu tak pandai nak jawab. Itu saja kita orang awam. Sebab tu jadi wajib kifayah. Kena ada hak pandai hurai tu. Kena ada cedek ketika kecemasan.
Tu dia dah. Biar ada orang berani panah, berenang, peranah apa. Apa nak tanah? Bila banjir mari orang boleh tolong orang panah berenang ni syong kalau air. Kita nak pergi pun tak berani nak tolong lah air tak berani. Kan? Itu. Jaga selamat diri kita. Orang panah bukan jaga dia. Dia boleh tolong orang lain tu kelebihan besar. Syong tujuan kalau air tu berenang ke boh timur sana menyelah sini timur sini. Kata boleh tolong orang. Begitulah berlaku kebakaran dia berani pergi. Gitu. Ya ada Allah. Demikianlah dalam ilmu selama tak timbul syubhat tak apa. Dia timbul syubhat naklah kepada Allah kakah tadi untuk tolong. Lepas tu dia mau usik. Tak boleh mengaji tu bid'ah kau di bid'ah macam tak berani dak. Ada pun malat berlaku kebakaran habis. Tak itu kan? Ini kelebihan. Itulah. Baik. Itu makna yang berdiri dengan sendiri dengan tidak berkehendak kepada yang lain. Tak berkehendak pada zat yang menempatinya, tidak berkehendak pada yang menjadinya. Bila tidak pada yang menolongnya. Daripada situ semua sekali tak berkehendak pada tempatnya, pada dak belakalah. Dia berdiri dengan sendiri. Sudah. Turun ini ayat. Nak cakap apa ni? Ini sebab nuzul dia panggil. Satu bagian dalam ilmu tafsir. Ayat ni turun terkadang ayat Quran turun semata-mata ajar. Semata-mata wangi nasihat. Sebagai memperingat. Takut lalai. Ada kala dengan sebab berlaku sesuatu. Kalau sana panggil isu. Timbul isu. Timbul isu. Bila timbul isu. Kena ada lah. Ini pun timbul isu ni. Ayat yang nak turun ni. Bagaimana cerita? Turun ini ayat. Daripada awal surah hingga berpuluh-puluh ayat ke depan. Turun ini ayat pada wafdu Najran. Wafdi tak apalah tu kalau nahum je nak fi wafdi. Kalau baca hak Arab fi wafdi. Turun pada wafdi Najran. Apa wafdi Najran? Boleh kita arti wafdi ni rombongan. Supaya kita tadi ni mari sebuah bah orang sana, mari sebuah bah. Ni rombongan dari Kuala Lumpur, rombongan dari Bakak sebuah bah tu wafdi. Tu rombongan. Yang mari betul rombongan. Semua dalam rombongan apa ni? Wafdi Najran. Nama satu negeri dalam Yaman, Najran. Wafdi Najran. Semua 60 orang. 60 orang rombongan ni. Maka puak Najran ni puak apa? Puak Nasara. Mereka yang beragama Nasara. Maklum sebut Nasara ya kait dengan Isa lah. Berkait dengan Isa lah. Mengagungkan Isa sampai Isa Tuhan. Ada kata ada Isa anak Tuhan. Ada kata ada Isa salah satu daripada 3 Tuhan. Jadi pecah juga sama Nasara tu pun. Jadi rombongan mereka ini mari. Wafdi Najran iaitu rombongan ataupun orang pilihan daripada Nasara negeri Najran Yaman. Mari ada di dalam itu baca kena cara dia. 60 orang. Dalam 60 orang tu. Dalam itu dalam 60 orang tu ada satu raja. Raja mana Amir. Amir ketua rombongan. Supaya kita nak mensampaikan ada Amir seorang. Bila hantar jemaah ada Amir. Latih Amir seorang. Dia panggil satu raja, satu Amir. Ada seorang lagi, satu wazir. Bila raja ada wazir. Kalau wazir pak itu panggil menteri. Ibarat mana orang besar-besar lah. Pak datang mari dalam rombongan tu. Ada lagi satu alim. Alim bila jamak ulama. Dalam rombongan 60 orang tu hak melia ada di dalam tu. Lepas tu dalam hak melia tu ada 3 orang. Raja satu, menteri satu dan alim satu. Tengok dia capur malak dia. Raja, menteri, alim. Satu situ.
Bila dia mari masuk ke Madinah. Kata setengah di waktu asar. Lepas itu, dia mari adha apa tak tahu lagi lah. Lepas tu dipersilakan oleh Nabi SAW. Supaya kata kita orang nak jumpa duk penuh kan, ada nanti ya. Kita dipersilakan. Masuk awak dia. Bila masuk tu gak, maka kata mereka itu wafdi Najran saat ni tu. Dia kata mari duk berdebat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok mari daripada Yaman. Kata ada pelik lah cara berdebat ni masa mana pun. Lalu dia kata sekali mereka kata Isa itu Allah Taala. Allah ialah Isa Tuhan, ialah Isa ialah Tuhan. Panggil apa lah istilah dia? Yesus. Tu dia. Macam-macam dalam huraian dia tu. Tuhan merupakan manusia. Membela mati kerana nak bela. Macam-macam katalah. Kita tak kerti dia tu. Jadi ada setengah kata Isa itu Allah. Mana Allah itu kitanya nama bagi Tuhan. Isa itu salah seorang Rasulullah kita. Tapi mereka ada Isa ialah Allah. Sebab apa dia kata Isa Allah? Ada alasan. Kerana ni ilat yang boleh kata Isa tu Allah, Isa tu Tuhan tu kerana menghidup akan orang mati. Tu dia. Yang ambil alasan tu. Kerana bahawa Isa itu boleh menghidup akan orang mati. Kah? Isa tu siapa dia akui, dia kata wa ubriul akmaha wal abrasa. Tapi dia kata biizni, dengan izin Allah aku boleh menyembuhkan orang yang buta mata, orang yang menyakit balar, dan aku boleh menghidupkan yang mati. Tapi bukan senyap sekat tu. Aku hidup dengan izin Tuhan aku, dengan kanak Tuhan aku. Kalau itu kita retilah bahawa isnad majazi ke panggil. Sana menghidup kepada Isa tu bukan menghidup hakiki. Yang kedua pula kena reti makna apa makna menghidupkan. Makna menghidup itu menjadikan sifat hayat. Tengok ayat tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat Allah tu kuasa atas semua perkara mungkin. Mai ayat di belakang allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah itu Tuhan yang menjadi akan maut, menjadi akan hayat. Tu mana menghidup. Isa mana boleh menjadi sifat hayat. Tapi secara majak tak kala dia berdoa minta dengan Allah, Allah menzahir mukjizat di isi dia, boleh isnad pada dia kata Isa boleh menghidupkan yang mati. Dia panggil hak mati balik. Orang yang buta dia sapu. Hak tak ada biji mata jadi biji mata. Dia sapu. Lepas tu apa yang bukan dia menjadikan sifat basar. Allah menjadikan di sisi dia. Supaya kita ada makan, ada minum. Allah menjadikan kenyang, menjadikan apa dia hilang dahaga melakukan tu. Di sisi kita makan dan minum. Bukan air yang menghilangkan. Hati intikak kita. Tapi berkecek boleh sana. Air ni hilang dahaga. Boleh dengan jalan sana majaz. Tapi mereka pergi sebahak situ kata Isa Tuhan alasan kerana Isa menghidupkan yang mati. Itu orang panggil syubhat. Sahabat tu duk jaga sebahak ni mula-mula ya sebahak dulu. Sebahak tu membawa kepada kufur, na'udzubillah min zalik. Sebab tu ahli sunnah duk jaga sangat jadi kata Tuhan duduk tak erat tengah bimbang. Mula tu terbayar main lama bimbang lagi. Kerana menghidup akan orang mati. Jadi Isa tak kala menghidupkan orang mati, Isa ialah Tuhan. Allah menghidupkan mati, Isa dah. Bahawa apa dia sendiri mati. Atas dakwa kata mati disalibkan. Kita intikad kita dah Isa diangkatkan ke langit. Kata. Baik. Dan sekali Isa itu anak Allah. Nasara juga. Dia kata Isa itu anak Allah Ta'ala. Bapa ke mana pula ada alasannya? Kerana tiada bapa.
Nah, kerana bahawa Isa tu tidak ada bapa. Bila tidak ada bapa, nak juga ke pak tu. Mana pak tak ada. Mula tuduh Maria zina. Nah, tak tahu demo kita juga belaki dak berumah tangga dak tewak kelik anak. Cuba gamak. Hingga siapa Maria susah hati. Susah hati. Jika Jibril nak tiup roh ke dalam rahim dia, susah hati dah. Aku nak meranak dapat anak macam mana, kata Maria. Mula dia minta berlindung, ingat ke ada lelaki nak buat ganah dengan dia. Dia berlindung, minta berlindung, kalau orang baik, jauhlah daripada aku. Dia kenal aku Rasul Tuhan. Bukan biasa. Aku mari ni nak ceritakan bahawa Allah menyatakan bahawa kamu akan nak dapat seorang anak. Maria terkejut nak belah anak kerana dia tak pernah sentuhkannya oleh lelaki. Tak pernah sentuh akan dia oleh lelaki. Sama ada sentuh dengan dia kahwin, tentu tak kahwin lagi. Sentuh dengan jalan ganah pun tak juga. Aku nak belah anak macam mana? Iya, kalau kira adat tak mustahil. Mustahil. Tapi kira dengan cara akal, harus jaiz yang harus. Sebab Allah kata wa huwa ala kulli syai'in qadir. Secara akal harus. Lalu tu dia tiup. Lepas tiup juga menganulah Maryam. Tak susah hati. Cuba kita gambarkan. Susah hati. Sehari ke sehari, apa khilaf lah lama mana mengandung. Kata setengah seperti biasa 9 bulan, kata setengah cepat. Wallahu alam lah. Ala kulli hal benda fit pokatik semua tu. Luar biasa. Tapi nasbah Maria pai mak karamat dia. Nasbah dengan Isa Nabi pai mukjizat. Gitu saja. Kan, siapa dia nak melahir dia tu baik pada rumah dia pergi perak raik cara dia. Susah hati. Setelah beranak kelik dah. Allah nak buat anak kelik. Tapi Allah Ta'ala jaga Maria, bila tak boleh bertutur Maria. Senang ke tanya nak berkajak tak boleh. Kalau rakyat atau zina, dak ke tak percaya. Dak kena ni anak. Mana pak budak ni? Nak rakyat tu mana pak tak ada. Hingga tunjuk. Tanya budak ni sendiri. Tunjuk gitu. Kawan kata, nak tanya macam mana budak tak boleh bercakap. Jadi pelik-pelik belaka. Ketika itulah Allah Ta'ala izin kepada Isa boleh bercakap. Inni Abdullah. Ya sorah. Tak ada inni ibnullah dak. Bahawa aku hamba Allah. Lah beri akan aku kitab. Tengok tu. Rakyat siap tu merah-merah. Ayat dah kata Allah beri kitab. Mana Injil? Walah tak turun lagi Injil. Telah beri akan aku beri dah. Oleh kerana diisi ilmu Allah Ta'ala sudah siap. Kata telah berikan aku. Ataniyal kitab. Kan? Jadi pelat tu apabila gitu nyata kata bukan anak zina. Pusing ke anak Tuhan. Walah Isa tak ada kata ini ibnullah. Sahabat Tuhan tiap kali sebut Isa ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam. Tak pernah kata Isa ibni. Tapi sebahak tengok tu. Pergi perak. Alasannya kerana tiada ada bapa. Kalau alasan tiada bapa tu Isa anak Tuhan sebab tak ada bapa. Bapa tak kata dia ada ni lagi. Ada tak ada pak, tak ada mak lagi dah. Bapa tak kata anak di situ. Maknanya kira-kira. Itulah sebahak. Dua kita berdebat depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lain pula kata gini, Isa itu suatu daripada tiga Tuhan. Salisu salasah. Itu ibarat apa Isa ni anak. Allah ibarat bapa, dia guna bapa. Maryam. Tiga beranak lah. Tuhan tiga beranak lah. Kan ni bercanggah dengan pegangan kita orang Islam kan. Lagu apa itu dia. Tengok jadi debat Nabi sendiri tu. Sallallahu alaihi wasallam. Mari di Yaman tu. Mari debat dengan Nabi. Hujah. Kau tak ada pelat lah di akhir zaman. Dengan Nabi sendiri. Nabi Hurai. Dia tanya begitu, tanya begini, jawab lagi. Nabi jawab. Tu dia. Maka tak dengar Allah turun ayat ini dibaca. Tu turun ayat.
Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illahu. Tidaklah situ. Kalau kata tiga kerana Allah itu tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya ia jua. Situ makna tu. Mana Isa tak mengena-mengena. Lagi pula Allah Al-Hayyu. Faham Isa? Belum pada tu tak ada. Lepas tu Isa akan mati. Apa lagi pula mereka dah bawa kata mati. Isa mati untuk nak apa? Nak menembuhkan kesalahan macam-macam. Allah Al-Hayyu. Yang maha hidup. Tak pernah mati. Tak menerima mati. Kan? Tu kelima satu-satu dia. Maka dah. Bila ayat tu dia baca. Al-Qayyum. Kemudian pula. Allah tu. Nazzala alaikal kitaba bilhaqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. Wa anzalat التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. Allah itu telah menurun. Ya, dia tulis telah turun. Nabi masuk dengan lafaz anzala nazzala panggil fi'il mutaaddi. Turun itu jumlah daripada nazala. Nazala turun ia. Ni dak nazzala. Kalau gitu telah menurun ia Allah. Itu nazzala. Telah menurun ia Allah alaika atas engkau ya Muhammad, tuju ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah menurun atas engkau, menurun akan apa? Al-kitab, akan kitab. Kok kitab masa tu tak ada. Orang Arab tak ada punya kitab. Sampai panggil puak ummiyin. Mereka tidak punya kitab. Hanya punya kitab Yahudi dengan Nasara je. Sampai sebut ahli kitab, Yahudi Nasara. Kerana Yahudi punya kitab Taurat. Turun menurun awak dia. Nasara punya kitab Injil, panggil ahli kitab. Panggil Bani Israel, tilik pada anak cucu Nabi Yaqub. Tak kala mereka punya kitab, panggil ahlul kitab. Oleh kerana mereka tak beriman, masuk dalam allazina kafaru. Lam yakunil lazina kafaru. Siapa allazina kafaru? Min ahlil kitab wal musyrikin. Kata mereka itu tetap munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Senantiasa mereka kufur. Dah kata tak habis-habis kekufuran mereka. Allah Ta'ala kata di ayat tu, Allah telah menurun ia akan atas engkau ya Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menurun akan kitab. Murad dengan kitab apa? Quran. Tu tafsir. Allah menurun ke atas engkau Muhammad kitab ni Quran. Turun tu bil haqq, dengan sebenar. Setengah ulama kata bil haqqi ta'alluq dengan sewaktu mahzuf jadi hal. Hal kaunihi multabisan bil haqq. Dia panggil bolil mulabasah. Tu mengaji kaedah. Maknanya dengan sebenarnya hal keadaannya yang bersepakai, yang bersifat dengan sebenar. Tu Tuhan memberi jaminan. Kata Quran ini bersifat dengan hak. Nabi sendiri al-haq. Quran yang dibawa turun ke al-haq. Sebab itu orang syak pupu. Sebab al-haq. Bukan reka-reka kan. Dia telah menurun atas kitab. Hal keadaan kitab tu bil-haq. Ay multabisan bil-haq. Yang bersepakai, yang bersifat dengan sebenar Quran tu. Apa tu sebenar? Tafsir pula. Pada segala khabar di dalamnya, dalam kitab Quran itu. Apa hak Quran cerita, semua tu yang sebenar. Tak ada hak yang palsu. Sebab itulah
Tak panggil orang mukmin kalau tak percaya dengan Quran kitab. Tak panggil orang mukmin kalau syak dengan kitab. Ya kau. Tak ada pakai bohong terus dak lagi. Syak pun. Sebab Allah Ta'ala menyata sendiri dah bil haq. Quran itu bersifat dengan hak sebenar. Lagi pula, tengok sifat Quran. Quran walaupun turun kemudian nisbah dengan Taurat dulu sekali, tua sekali. Kemudian pada tu celah tu Zabur atas Nabi Daud. Akhir Injil. Lepas tu mari turun atas Nabi akhir sekali sallallahu alaihi wasallam Quran. Maka kitab hak turun ni, adakah kitab ni menetai kitab dulu? Kalau Quran tu mari menetai kitab dulu, boleh mereka nak pakai bohong? Nah, sifat Quran pula ada selain pada diri dia sendiri tu benar, dia pula musaddiqan lima baina yadayh. Tu hal lagi. Membenarnya hal keadaannya kitab Quran tu yang membenarkan. Nak itu lagi musaddiqan panggil isim fa'il dari saddaqa. Musaddiqan hal keadaannya kitab Quran ni yang membenarkan bagi barang apa barang bayar depan tu daripada segala kitab, membenarkan akan segala kitab yang antara hadapannya kecak gitu. Yang ni kitab yang dulu-dulunya. Quran ni diri dia tu bersifat dengan sebenar, dan Quran juga yang membenarkan kitab dulu. Injil benar turun atas Nabi Isa. Kitab Taurat yang benar turun atas Nabi Musa. Bermaknanya ayat ni ada sinirah. Kalau orang reti, dia boleh reti banyak tu. Tiada. Dah kalau berema percaya sungguh ke Taurat, lazim kena percaya ke Quran. Kerana Quran membenarkan Taurat. Quran membenar Injil. Supaya ada waktu baik kita, kita anak-anak pun supaya kita yang bawa ke arah lain. Nah, kalau kita tu yang sah sungguh, dia masuk lebih. Walaupun ibarat kecap gini, panah hipung lah. Ni kecap umum, ni kecap khusus. Ambil bagai am, muraknya kah muraknya am. Tu jangan main kaedah situ. Tengok Zuhir kata ada ayat cakap sini bunyi gini, cakap ni. Kira tengok tu nak pada panah hipung tu. Tu nak pada ulama hipung tu. Pas kalau belak dia ulama beri selalu. Hubud dunia masa punah lalu. Jadi kita Taurat Injil hak asal benar. Sebab Quran ni membenarkan. Apa pula dalam surah As-Saff lagi akan datang ayat surah As-Saff. Tuhan cerita kan? Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. Tuhan cerita kata sebut Muhammad, kita ketika sewaktu masa dulu, masa Isa dulu, pernah Isa kata ya bani Israel. Dia kata hai bani Israel. Dia panggil gitu, hai anak cucu Israel. Gak dia apa anak cucu Israel juga. Kerana dia anak Maryam walaupun tak ada bapa, Maryam bin Imran anak cucu Israel Yakub juga. Dia kata hai bani Israel. Pas dia cara dia panggil tak ada panggil ya qaumi, hei kaumku, tak ada panggil gitu. Sebab panggil kaumku ya galik kaya nak nasak kepada bapa. Pas tak ada bapa, nak bering kepada mana? Tak itu kan? Hai bani Israel. Tak lupa Musa, ya qaumi, hei kaumku. Musa panggil pada bani Israel. Hei kaumku. Tak apalah dia boleh tirah. Kalau Musa kata, hei kaumku, kaummu mana? Mu tak ada apa. Soalah gitulah dia. Tak. Ya bani Israel. Hei bani Israel. Ini sesungguh aku. Ya istihar, ya kenal diri dia dulu. Rasulullahi ilaikum. Aku adalah utusan Allah. Bila utusan ni, lah utusan. Supaya tut tu lah. Utusan. Tut. Tut bukan biasa nak mengaku lah. Aku adalah utusan Allah kepada kamu, kata dia. Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Tengok. Isa juga pernah kata,
hal keadaan aku membenarkan barang kitab sebelum aku. Pada kitab Taurat Musa dulu aku membenarkan. Arti kitab Allah semua benar lagi mari. Dan wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di. Dan aku nak rakyat berita gembira kamu ada seorang rasul lepas pada aku. Ismuhu Ahmad. Ahmad tu Muhammad dah. Masyhur di kitab dulu Ahmad. Nah, tu Isa raya. Tapi tak kalau datang tuan sungguh bakit bohong. Itulah hal lain dah lah. Yang nak kata kitab Quran membenarkan kitab hak dulu, kitab dulu membenarkan kitabnya. Maknanya gitu. Baik dah kalaulah dakwa bahawa kamu beriman dengan Taurat sungguh, beriman dengan Injil sungguh, lazim daripadanya oleh beriman dengan Quran. Tak ada syak lagi. Sebab kita orang mukmin, kita beriman dengan kitab Quran, bukan Quran saja, lazim semua. Sebab itulah kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi, qiraat kita baca kan. Segala kitab kita percaya. Walaupun ada qiraat baca wa kitabihi pun dia panggil sejenis. Menyertai umum juga segala kitabnya. Baik. Tu kita orang mukmin bersih dan sucinya, jagalah keimanan kita itu. Sebab itulah untuk supaya kita tidak ragu-ragu, supaya kita berasa kata sangat mulia dan lebihnya Islam itu, kita rajin mendengar, rajin mengaji, boleh dengar. Itu kan? Kita dapat di situ kelebihannya. Tengok di sini kata hal keadaan kitab Quran yang membenarkan bagi barang situ daripada segala kitab-kitab yang antara hadapannya yang dulu pada Quran. Gapo tu? Daripada segala kitab. Satu. Lagi pula Tuhan kata lagi wa anzalat taurata wal injila min qablu hudal linnas. Ni tersebut kitab hak dulu. Dan supaya juga dia tulis tu nak menurun apa tu? Dan telah menurun ia. Anzala dengan nazala sekali-sekala satu makna. Tapi ada setengah ulama beza juga. Supaya kita perhati cakap pada dia. Dua ni tak serupa lah. Hasad ni nazzala alaika kitab Quran. Mari hak belakang anzala. Ni Quran balaghah dia ni. Patut apakah turun Quran kata dengan nazzala? Bila menurun ya ayat menurun Taurat Injil kata dengan anzala. Sama-sama mutaaddi. Sebab tu kena salih dulu hak Jawi tu. Menurun, bukan turun. Turun yang ni menurun. Cuma apa beza antara nazzala dengan anzala? Setengah tepat sama. Sini dan setengah ulama kata nazzala tolong orang mengaji surah. Nazzala yunazzilu tanzil. Tengok kita dah baca surah Sajdah dah guna tanzil. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi min rabbil alamin. Tanzilul kitab la raiba. Tanzil ada ke? Ni maksud dah ni nazzala tanzil. Kalau inzal anzala yunzilu inzal. Orang tolong dengan surah. Cakap dengan nazzala apa yang ba taf'il. Wa bina'uhu litakthir. Manakala anzala tak memberi pada taksir. Jadi ulama beza kata kerana Taurat cara turun tu dengan sekaligus. Dengan kata turun atas Nabi Musa tu dengan bentuk loh, tertulis Taurat di situ. Adapun Quran ini masa dia turun tu lama mana? Masa nubuah tu lah. Letak Nabi umur 40 sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu juga mula turun menurun turun sikit sekali masa 23 tahun. Jadi turun banyak kali dia panggil. Tu panggil nazzala. Sebab Quran ni dia turun sikit-sikit dalam masa 23 tahun. Dalam ayat yang kata syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Quran. Tu guna unzila pula tu. Dengan Quran. Masya-Allah. Bulan Ramadan bulan yang diturunkan padanya Quran. Unzila daripada anzala tu dah lah. Unzila kepada bina mapu. Kerana hak kata turun pada bulan Ramadan tu
daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah. Itu sekaligus. Mana malaikat imla ambil daripada Lauh Mahfuz tu, buat turun tak di Baitul Izzah. Itu sekaligus. Bulan Ramadan. Lepas tu dari situlah Jibril hendak baca sedikit-sedikit dalam masa 20 tahun lebih. Itu ulama Maywak bicara kata, kenapa turun Quran kata nazala, bila menurun Taurat Injil kata anzala. Ada lagi ulama kira situ. Kita nak tupai erti ya, nak ambil dia tak anda. Itu kan. Nak jumlah turun menurun tu pun. Kan. Itu. Ni kata Quran ni bukan mudah, bukan senang. Jadi ajar berjaga mudah supaya berani tak mengaji pun berani. Ni jaga takut sekali dengan Quran. Baik. Dan telah menurun ia Allah akan Taurat dan Injil. Boleh kita situ bahawa kitab Quran pun Allah menurunkan, bukan rekaan Muhammad. Begitu Taurat Injil telah menurunkan atas Musa dan Isa. Itu bukan rekaan. Semua kitab Allah. Bila kitab Allah di sana suruh beriman, samalah. Daripada Quran, dia cakap daripada dulu Quran min qablu. Kalau yang mengaji nahwu apa kata min qablu? Ni setengah pada kata hazah mudhaf ilah, niatkan makna bina tahdham min qablu. Kalau sebut mudhaf ilah kena kata min qablihi, min qablil Quran. Jadi min qabli. Tapi kerana hazah mudhaf ilah, niatkan makna bina tahdham min qablu. Kalau tak ada min qabla, tu mengaji tu. Itulah habis tu kata kerana ada ulama lah sebagai lapu menerangkan kita. Walaupun Quran turun 1400 lebih nama kita ni, tapi kita boleh reti kerana ulama hurai satu persatu. Kaedah ni kaedah nak tak, masya-Allah. Hamba jumpa ulama kita kena hormat. Jadi ulama apa kita? Berat. Beratlah ucapan tu mengandungi sombong padanya tu. Baik min qablu ay qabla tanzilihi, setengah tafsir kita. Kanat min qablihi cukup, sebelum daripadanya Quran. Min qabli tanzilihi, setengah ulama tafsir, sebelum daripada dimenurunkan Quran lagi, Taurat dan Injil. Hal keadaan hudan linnas, dia tulis sini kerana hidayah. Bawa ke maf'ul min ajlih. Allah menurunkan Taurat dan Injil dulu pada menurun Quran lagi tu kerana kerana hidayah bagi manusia. Ini satu wajah. Setengah wajah dia panggil hudan, takwil dengan isim wasah jadi ha. Habis setengah tafsir mana? Hal keadaan keduanya hadiyaini. Hudan mana hadiyaini. Hal keadaan yang hidayah, yang menunjuk kedua-dua Taurat dan Injil itu akan manusia. Yang panggil lali ta'diyah. Baginya akan manusia, menunjuk hidayah daripada dalalah. Daripada sesat. Dengan sebab daripada Quran, cepat daripada kitab Allah lah, mengeluarkan manusia daripada sesat. Sebab tu Allah Ta'ala kata Allahu waliyul ladzina amanu. Allah wali yang menolong, yang membicara, membela orang yang telah beriman. Sebab tu orang mukmin cara umum panggil awliya Allah. Orang mukmin semua wali Allah. Tapi wali apa? Wilayah ammah secara umum. Lepas tu ada panggil wali-wali, itu muradnya wilayah khasah. Maka makrifat dia tu lebih tinggi, apa pilih Allah Ta'ala suku, naik mutabak. Tapi umumnya orang mukmin semua wali Allah. Tak itu. Pakai itu nak jadi wali, dah jadi wali dah kan. Bela iman, jaga molek akidah wisah, jangan dia berkelanjut. Dah wali dah lah kita ni. Allahu waliyul ladzina amanu. Yang lepas pada ayat kursi itu kata Allah itu Tuhan yang wali, yang
kekasih akan orang mukmin, yang menolong akan orang mukmin. Tak kala dia tolong, dia duk bela, dia bercara, yang main belakang dah. Apa dia? Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Tak kala orang mukmin kekasih dia, dia mengeluarkan orang mukmin daripada kegelapan kepada cerah. Daripada kegelapan kubur kepada nur iman. Sampai tak tahu orang mukmin semua wali Allah. Kalau tanya sama kita dek kata, mak kena nak jadi wali. Tak mau ke apa? Tak orang mukmin, wali semua dah kita ni, mudah-mudahannya. Gitu. Anak tekad naik banyak ke zikir, banyak ke belajar, majak apa. Kan naik kita nak akad tak boleh nak yuk radak sendiri. Tak boleh. Orang lain nak wiradak tak boleh. Nak wi kelah tu kelah dunia. Kelah wilayah Allah sendiri. Tu dia. Pak kita silap faham kan moga wali tu boleh terbang. Terbang burung wali. Itu kan. Boleh berjalan atas ikan wali saja ikan. Tu lah jangan bodoh gak. Atau Allah tahu hati kita setara mana bersih, setara mana akidah sahih, hati ikhlas. Tu, dia dak kau naik tu ada akak, bukan kita akak. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah angkat. Bukan kita dak yuk radap. Ni kita dia dak yuk radap kita. Apa nak pandang rendah kat orang lain? Dah kita dak akak, cuba tu akak, tak pandang rendah orang. Awak. Nah, baik kita mengaji, sudah beramal, sudah jaga apa akidah kita. Kelas berapa kita tak tahu. Kita tak tahu. Betul ayat dah. Dia akak darajatin kata. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin. Allah angkat orang mukmin tu umum. Semua orang mukmin dia akak. Lepas tu di kalangan orang mukmin orang dia beri ilmu tu dia akak lagi pula darajat beberapa darajat. Tapi kita tak nak yuk radak kita sendiri. Itu kan. Baik. Itulah maknanya kitab, segala kitab itu ialah hudan linnas. Taurat pun hudan linnas. Injil pun hudan linnas. Quran pun syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ada kan? Cumanya umum sini menunjuk ke semua manusia. Perhati pula situ. Hudan linnas. Nah, jadi manusia semua umum. Mana sifat Taurat, sifat kita Allah tu sifatnya menunjukkan. Menunjuk mana apa? Ci. Ada ci tang. Ada panggil juga ci nek dah. Panggil juga dah. Nek nam panggil juga. Tu hidayah makna tu. Hidayah makna nek nam. Hak tu tak umum manusia. Semua Quran ajar belaka ini jalan syurga, ini jalan neraka. Ini sifat orang yang buta, ini sifat orang yang kemalangan. Yang royak semua. Lepas tu manusia ada pilih ke iman, ada tolak iman. Hak tu hak orang dapat iman, hidayah selagi dengan mana taufik. Hak tu bukan semua lah. Selagi hidayah dengan mana taufik, mana menjadi kuasa taat. Menjadikan hamba yang taat itu pai mukmin. Waktu Allah pilih suku. Hidayah dengan mana taufik itu. Ada hidayah umum, hidayah mana tadi? Tunjuk jalan. Cina nak enam. Saya ni nak enam saja pasal serah demo. Cepat redup jual barang duk keping kau senang kan. Alah tu yang barat hidayah. TikTok siapa nak berhubung boleh lah ni ada promotion. Jangan habis masa seminggu tidak sesah. Harga promotion ni biasa duk jual 1,500 lah ni 500. Dalam masa tu seminggu. Lepas dah tu klik pada harga biasa. Tu dia Cina. Lepas tu serah pada kita. Nak beli, tak saya beli sudah. Bawa lepas masa nak beli. Sesah. Lah ni klik harga 1,500 lah. Bawa ni 500 ya. Tak ada berasa nak. Sesah. Alah tu. Pilih tu di kita. Tu mana hidayah, makna tunjuk jalan, hak tu umum. Hak tu hudan linnas tu. Ada pun hidayah, makna taufik, tu bukan semua. Orang mukmin dapat hidayah dari Allah. Hidayah man taufik dari Allah boleh beriman. Ni kita dapat hidayah, dua lah hidayah.
dapat petunjuk secara umum. Nah, dan kita terima petunjukan tu. Tu orang mukmin tu. Baik. Baik kata dia, siapa dia tu hak kata manusia hidayahkan manusia daripada orang yang ikut akan keduanya. Ni panggil bayan. Jadi dua kali daripada kata kitab tu. Kerana hidayah tunjuk bagi akan segala manusia, tunjuk daripada dalalah. Takluk situ. Lepas tu siapa manusia hak dapat petunjuk ke? Daripadanya panggil bayan. Orang ngaji kat dah min lil bayan. Siapa tu manusia hak dapat hidayah? Daripada orang yang ikut akan keduanya. Apa keduanya? Taurat dan Injil. Ini sindir kepada mereka tu. Mana Taurat hang nak bawa adalah hidayah. Kalau mu ikut dia hak sebenar, mu cukup sempurna. Tapi tak mereka pindah, mereka ubah kan. Cara ayat-ayat lain. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu. Dia kata pada orang mukmin, mu tak sedar loba lah orang mukmin. Adakah kamu loba? Afatatma'un, adakah kamu tamak? Tamak kita mihak jadi Melayu tak? Tamak tak? Ada kecek tamak. Mu tak sedar tamak lah. Tak sedar tamak loba tara mana pun nak mereka itu beriman, tak beriman kerana mereka tahu dulu padamu. Afatatma'una, apa nama ni? Apa dia? Afatatma'una an yu'minu lakum, bahawa beriman kerana kamu. Dia tak beriman kerana kamu. Sebab apa? Wa qad kana fariqum minhum, padahal sungguh segulungnya daripada mereka yasma'una kalam Allah. Dia dah dengar kalam Allah, belum ada turun Quran lagi. Taurat dia dulu, Injil dia dah dakwa kata kami nak turut tak boleh kerana kitab kamu mai ke dia. Dia kata. Tapi apa dia? Summa mereka itu dengar yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu, kemudian mereka ubah. Itu masalah. Dia ni terserah pada ulama yang panggil ni ulama usul kerana mereka ubah kitab asal. Itulah mari orang belakang turut tupu pada ulama semata-mata juga usah. Sebab itulah jaga di tempat kita nak agama kita ni, Allah Ta'ala tinggalkan ulama umana ar-rusul. Sebab itu selamat kita. Selamat kita. Kerana kita ni mari daripada jauh ni. Kita ni sengaja jauh. Tapi kerana ada ulama yang bersih jaga, ni kita boleh kenal hak sebenar. Ya beza, timbul keliru, dia hurai. Inilah. Dan lagi, kata apa lagi? Maka turun kedua ayat Taurat dan Injil itu sekaligus. Sebab tu guna anzala, bersalahan Quran. Apa makna bersalahan Quran? Turun ia sedikit-sedikit. Quran ia turun sikit-sikit sekali. Sebab ni turun 40 ayat. Ada turun sekerat ayat pun ada. Seperti ayat kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Tu banyak tu. Tu sahabat pakai zuhir ayat, ada ikat benar putih, benar hitam supaya nak boleh makan sawang gitu. Tak tahu gelap cerah. Tu dia. Tengok. Dia nampak lagi boleh makan. Mana gitu. Lepas tu terjadi macam-macam jadi wak sahabat. Semula Jibril mari. Minal fajr. Pergi pula. Nabi kata sambung betul-betul. Sambung betul. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Sambung situ. Tapi kita dah baca tak apa. Baca hak siap dah. Kita makan hidayah dah. Tapi ramu nak siapa situ tukarlah tahunya. Ulama lah tahu ayat ni turun gitu lah. Kita ni makan hak siap dah tapi mulut tawar lemah ayat sedap mulut. Suruh buat diri tak boleh. Masak melanak mentah. Itu kan. Kecap besar. Melanak mentah. Itu dia.
Biar orang menanam tawa hebat, tawa lemahnya kata bahasa kampung. Itulah antaranya mulut kita lebih besar pada apa lagi. Kemudian itulah turun Quran sedikit tu guna nazzala. Adapun tarak turun pasal sekaligus gitu. Sampai tu anzala. Tu setengah ulama kira. Tidak nafikan sekali-sekala tukar cakap. Tepat ni nazala guna anzala. Tu balaghah Quran lah. Pena yang balaghah Quran. Turun tu sedikit-sedikit dalam 23 tahun. Yakni dalam masa 23 tahun masa nubuwah, masa risalah. Kita panggil masa risalah. Nah, mula dia bangkit umur 40, mati meninggal dia umur 63 lebih kurang. Arti dalam masa 23 tahun turun Quran sedikit-sedikit. Tu maksudnya. Wa anzalal furqan, dan menurun. Ni tulis menurun malah ni, tak apa. Dan menurun ia Allah Ta'ala akan furqan. Mana pula furqan? Semua segala kitab panggil furqan. Taurat, Injil, Zabur dan penama Quran panggil furqan. Apa furqan? Segala kitab yang memparak, yang membeza antara hak yang sebenar dan batil yang palsu. Ambil panggil furqan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran juga panggil furqan. Taurat, Injil juga panggil furqan. Itu soal apa beza Quran dengan furqan? Furqan ni sifat bagi Quran, kitab Allah Ta'ala bersifat dengan membeza antara yang benar dan yang palsu. Ini kupu pergi gini, ini iman, ini jalan baik, ini jalan neraka. Beza-beza. Maka hatta Rasul mai turun tak Rasul baca. Tak faham hurai. Dia meninggal, ulama pula mai hurai-hurai, duk tafsir. Cuba tak ada mereka tafsir. Lerak kita orang belakang ni. Apabila ada pula tafsir ke arah lain, hak ni jaga. Ahli sunnah jaga. Tu dia. Tu bab akidah. Ada pun tetap porak tak apalah. Khilaf porak itu luah bagi kita. Hak ni kata sunat, hak ni kata wajib. Pogrebai wajib ke sunat? Khilaf. Ada kata wajib, ada kata sunat. Mazhab Nabi kata wajib, ashab dia kata sunat. Umum jumhur sunnah muakkadah. Tu buat khilaf tu tak apa tu, kita kata tak wajib. Salah dah. Ada salah. Cuba ijma' wajib, kata tak wajib. Salah lah. Ni kedudukan ulama pula tu. Itulah Quran juga sifat dipanggil ke al-farqu bainal haqqi wal batin, guna kelima furqan. Mana kita al-kutubul fariqah bainal haqqi wal batil. Lain daripada tiga kitab itu yang memparak antara hak dan batal. Lain daripada tiga kitab itu yang kitab yang memparak antara hak dan batal. Sungguhnya gitu dah. Lepas tu mai belakang, lain daripada tiga kitab itu. Ya, memparak antara hak dan batal, hak lain daripada tiga kitab itu. Cukup dulu setakat itu. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun syadid. Ini mari turut satu janjilah. Wallahu a'lam. Banyak sikit ni masa. Kalau turut tak nak rekah, kita nak pergi ke kitab yang kedua selalulah. Dia tulis sikit ya, pakaian anak yatim hak tak boleh guna. Macam mana?
Barangkali tu wallahualam. Barangkali anak yatim kan masa kecil pakaian dia patutlah dia besar nak pakai tak boleh dah lah ketak dengan dia gitu barangkali wallahualam tu. Nah, ya budak kecil para dok beri ke dia itu ini dengan pakaian baju kain sebagainya. Payah besar-besar dok molek-molek lagi baju dia, kain dia dok molek-molek pi nak pakai tak boleh dah ketak dengan dia. Ha, situ rupanya berkali. Pakaian anak yatim hak tak boleh guna dia kata. Patut nak beri kepada orang lain boleh atau tidak. Boleh atau tidak. Ini terserah kepada qayyim orang yang menjaga tu. Nah. Kalau kita tengok di masalah kalau harta. Agak ni setengah padanya harta tapi kalau harta bahasa zakawi masalah. Budak ni panggil yatim tu dari segi kata kan anak yang belum balik, kanak-kanak kecil yang tidak ada bapa baginya, tu panggil anak yatim. Tapi kita pergi segera faham bila anak yatim kita pergi berekal dengan susah. Walau tak lazim begitu. Lepas tu panggil orang miskin. Miskin tak nanti yatim. Tua miskin melana. Arti lain-lain. Anak yatim dia adalah anak yang kecil belum balik. Tu takrif dia. Yang tidak ada bapa baginya. Mapohonya anak kecil belum balik, ibunya mati, bapa tak ada, panggil yatim ke tak? Tak panggil yatim. Ataupun bapa mati tapi budak ni yatim, budak ni balik dah, panggil yatim ke tak? Tak, harti situ dulu. Maka anak yatim terkadang kaya. Terkadang kaya pada orang tak yatim. Pak dia kaya. Harta banyak, mata duit duk simpan di bank berjuta-juta. Mati, bermati anak kecil. Ada mati dalam anak le perut, mengandung 4-5 bulan, pak mati, harta banyak. Budak ni kaya le perut lagi dah. Tu panggil anak yatim tu kaya. Sebab apa harta pesaka main ke dia tu. Hingga kalau tak tahu mengandung lelaki ke puan, tak tahu dia nak bagi pesaka kena terkedir dia tu jatuh. Dia terkedir betina. Susah nak rombak mula. Kedip tina kita nyata siap nak romak mula pakat tak berilah. Kena kedip jatuh. Jadi ada dua pergi ke dia. Ataupun kalau tak ada anak lain ni, anak pertama dia mati baru mengandung seorang mati. Budak ni lah asabah kalau jatuh. Jadi kedip tina. Beranak pun tiba orang jatuh. Harta pesaka juga asabah dia habis. Kalau ada ibu bagi ke ibu 1/8, 7 lagi boleh ke dia habis. Orang lain nak masuk tak boleh jat dia. Maksudnya dinding lah, maksudnya gitulah dia. Tu nak ayat betul anak yatim tetapi kaya. Tapi kaya pun dia tak boleh nak harta lagi, lalulah si penjaga dia. Tu dia pak penakar dia duk jaga dia ataupun qayyim orang jaga dia wasi, latih apa dia latih ke dia jaga anak yatim. Sudah dia yang itulah. Yang itulah tilik pada masalah apa dialah. Hingga siapa kalau dia ada harta zakawi, dia ada duit banyak. Bila mati ayah duit berjuta dah lebih. Cukup setahun wajib atasnya zakat mazhab kita Syafi'i. Tak ada syarat balik kan mazhab Hanafi tak wajib, syaratnya kena balik. Hak kita tak ada syarat balik. Harta zakawi dikeluar. Pasal apa nak keluar? Penjaga tu. Sebab apa? Sebab kalau dok gitu kena keluar pas nanti budak nak besar. 15 tahun nak pandai jaga harta, habis banyak duk keluar zakat. Lalu tu ada kata fal yattajir lahu, siapa bicara anak yatim, naklah buat bernego untung untuknya. Fal yattajir lahu klik pada yatim. Man waliya yatiman. Maka buat bernegolah kalau dia ada harta, pusinglah orang berjaga tolong nego untuk dia. Jangan menego untuk kita. Untuk dia. Sebab apa? Jangan dia biar begitu, nanti habis maka dia sedekah. Maksudnya zakat. Ni dalil kata harta anak yatim diwajibkan zakat. Lalu tu lagu mana nak untung ke dia? Orang belalah, pusinglah pandai pusing menego supaya tak habis begitu saja. Jadi tengok pada situ, mana kata harta tak ada guna dah ni. Ni tengok serah pada ia bercara tu lah. Kalau kata nak jual ambil tu wak sangga ke dia. Terserah situlah.
Tu dia, sabar dia susah sekali ya budak. Ya milik dia. Milik dia. Apa ni? Ya. Jadi mana hak sebut tu nak baca ketika nak tidur. Lepas tu lepas isya kita baca. Tempat naknya adakah masuk kata ketika nak tidur? Lepas nak tidur tak gitu? Lapar-lapar kita tu. Baca lepas maya baca jadi ke wirid. Wirid kita dak baca lepas maya isya wirid sama kan? Lepas mengarif pun wirid. Baca surah dalam semaya. Tu dia. Nah, masuk rakaat juga lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai pada 3 ayat amanar rasul sampai ke habis. 3 ayat. Kalau dia amanar rasul saja 2 ayat sampai ke habis. Maka nak tanya masuk ke tak dalam kata baca hak kelebihan kata ketika nak tidur. Cuba kita kira dulu belum pada cari ibarat ulama, kita kira kita dulu. Kita pun ada otak juga boleh kira cara kita apa tak kena nak merojak semula gitu. Masuk dah? Masuk. Ada. Sahabat nak semaya nak tidur ke semaya tu? Nak semaya. Ni baca surah semaya. Kalau itu macam suku pula ada. Gitu. Ya kita ni lagu tu pakoso nak boleh 5. Pada 3 in 1. 3 ada 1, 2 ada 1, 2 in 1. Ya kalau boleh kan cukup lah dah itu. Jadi kita tupu kepada zohirnya. Hak ni baca amal ketika nak tidur. Hak ni dijadikan sunat baca surah dalam semaya ikutlah surah apa saja. Teringin nak baca ayat apa terserah saja. Arti ni masalah kata baca surah jadi sunatkan. Jadi tak ada lagi lah amalan ketika nak tidur tu. Kalau itu pakai baca semula lah dia. Kalau tak siap lagi lah. Ya ada hu, ada hu. Dia apa yang kata dia kata hukah wakahu. Ya. Apa kita tu masa ada sikit lagi kita supaya kita memenuh sikit lagi tu kita pergi ke kitab ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kata Asy-Syekhul Muallif Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih, dan hendaklah engkau sediakan sediakan kalau Arab ke a'idda. Dalam kitab Imam Ghazali tu dia guna a'idda. Dia kata wa a'idda 'inda an-naum siwa kaka wa tahuraka. Kalau Arab ni bidayah tu. Sini kata dan naklah engkau sediakan pada ketika hendak tidur itu. Dia guna ketika hendak tidur. Dia tak tahu ketika tidur. Dah tidur nak sedia hal tak ada lah. Ketika hendak tidur itu sedia akan apa tu? Akan sugi. Sugi mana alat? Sugi alat sugi lah. Jadi tak apa alat sugi biasa itu dok guna. Beruh lah. Beruh gigi itulah. Cuma bila sebut sugi, alat sugi yang afdal ialah kayu arak. Kayu arak. Kita panggil kayu sugi. Kayu arak itu hak afdalnya. Tentang nak hasil apa dia alat sugi itu apa saja hak yang boleh menanggalkan. Pak kita ni apa? Manganyo apa panggil? Manganyo lah. Boleh? Tu malak kata dia bulu alat tu. Ya, hasil.
Ya hasil suk terik tak ada arah juga. Perunca kain. Nah tu, perunca kain suk terik lah. Lepas tu duk khilaf ulama kalau jari jadi tak? Jari sedih. Duk khilaf ulama lah kata tak jadi. Walaupun jari yang kasak. Kayak hari hak kerja ni tangan. Pengatur gaji. Tu. Tak hasil katanya. Apa dia suruh sediakan sugi. Mana kata Pak kita ni berus. Dia begini, ya, kalau kita gambar zaman dulu, kita ni bahasa nak mana pun tak telaga duduk bawah. Orang dulu. Rumah patut ada tepaya duduk di tangga ni, duduk di jemorang zaman dulu kita gambar. Jemorang di tangga. Patut air tepaya duduk dapur tu. Pas tempat bilik tidur mana-mana ada air. Lalu dia suruh sedia di tempat tidur. Tapi lah ni tak ada pelak lah dia bilik ala bila air dalam bilik tidur dah. Itu kan? Rumah kita ni kan, ni bilik tidur ada bilik air dalam. Ni bilik tidur ada bilik air. Sedia air dekat situ belakang dah, dengan beruh pun dekat situ belakang dah. Gamalan ni lah, tak nak sedia pun, ya ada siap-siap dah. Dulu kita ingat, kalau nak mani kena tu pergi teman, nak pergi telaga. Lepas tu bila takut, betul-betul cebok lagi mani bibit timbul dua, kelip mari, cedek-cedek lek malam. Tu kita gambar zaman dulu. Nampak kata suruh sedia tu. Ada pula ni duk sedia siap-siap dah. Tu dia. Nampak basuh tangan sini ada yang bergigi di sana. Tu dia. Bagi orang ada kain sugi juga ada di poket semua, ada bawa tak apalah tu. Dan apa lagi? Cerek. Cerek. Ada cerek dah. Cerek ada apa lagi cerek ni? Kendi dah panggil juga kendi. Hak tu lagi tak atau disediakan dia. Baca kita Jawi. Disedia akan dia. Dia rajak mana? Malah cari nak rajak tak temu nak ayat kendi kita bacakan dia. Apa dah? Kan dia. Sebab kata haram makan binatang kaldai kita macam haram makan keladi. Allah selera. Kadang-kadang erti nak murid nama ayat pun gitu. Cari keladi pun haram, keladi gatal kali. Pun tak kena dibaca lagi dah. Baca kaldai. Kaldai hema tu lah. Gitu. Ni baca keladi. Ni sebab tu kan dia malah cari dome. Baca kendi tak apa selalu. Sini tak ada apa, cerek. Cerek. Sedia tempat air semaya. Cerek tu. Dan sunat engkau niatkan pada ketika nak tidur tu, daripada nak tidur lagi nak niat apa? Atas bangun pada tengah malam. Bangun apa? Bangun kerana berbuat semaya tahajud. Letak hati siap-siap ke panggil azam. Azam ataupun ham. Kerana niat mutabak dia 5. Ham, azam. Niat sunatnya niat atas bangun pada ketika tengah malam kerana berbuat sembahyang tahajud. Itu nak letak niat siap-siap dah. Ada pun bangun kecil tak nak niat tu. Ya tu kan? Niat nak bangun kecil ni lah tak nak niat. Berasa bila ke bangun. Atau kerana bangun dulu daripada waktu subuh. Dulu daripada waktu subuh. Sebab apa tu? Supaya engkau kerja ke sembahyang subuh pada awal waktu. Maka niat tu boleh pahala dah. Kerana niat akan buat baik, ialah dapat kebaikan. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, rak'atani fi jawfil laili kanzani min kunuzil birri. Masa nak cakap. Nak suruh berhenti dah. Dua rakaat di dalam tengah malam itu, iaitu 2 perbendaharaan daripada perbendaharaan kebajikan di dalam syurga. Itu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Oleh itu
maka perbanyakkan olehmu dengan perbendaharaan itu. Kerana 2 rakaat itu sewaktu pendaharaan, 2 perbendaharaan kebajikan. Oleh itu maka perbanyakkan olehmu dengan perbendaharaan itu. Perbanyak akan bekalmu pada hari akhirat. Supaya Allah Ta'ala kata wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin. Naklah tilik diri seorang akan barang yang disedia untuk esok hari. Ma qaddamat li ghadin. Barang yang mendahului bersedia untuk hari esok. Esok situ akhirat. Maka tiada mengkayakan akan dikau oleh perbendaharaan dunia. Tak mengkaya mana tak boleh melepaskan. Walau banyaklah mana pun sipanan kita duk sipai hak dunia, hak ni tak boleh mengkaya, tak boleh menolakkan kita dari kesusahan akhirat. Nah, tu makna kata maka tiada mengkayakan akan dikau, tak boleh menolak, tak boleh melepaskan kau oleh perbendaharaan dunia. Bila? Ketika engkau mati. Hanya yang boleh menolakkan tu apa? Itulah kembali pada iman dan amal soleh. Tahu dia? Ya, maklum. Dan baca olehmu pada ketika hendak tidur. Ni panjang lah. Tapi lapar hak sikit, hak nulah hak datang warid pada hadis ni hak banyak tambahan. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'u faghfir li zambi. Allahumma qini azabaka yawma tab'atu ibadak. Allahumma bismika ahya wa bismika amutu. A'udzu bika min syarri kulli zi syarrin wa min syarri kulli dabbatin anta akhizum binasiyatiha. Antal awwalu falaysa qablak syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha. Allahumma in amattaha faghfir laha wa in ahyaitaha fahfazha bima tahfazu biha ya zuhibihi. Nah, kalau tengok dalam hak bidayah pun bihi, fahfaz bima tahfazu bihi. Jadi dari segi kaedah bihi dhamir klik pada ma, walaupun ma yang mengaji kaedah mausul mustarak. Boleh biha klik koma, bihi pun klik koma. Cuma lurahnya biha dhamir apa muannah, bihi dhamir muzakkar. Ya zuhi bihi lah klik pada ma. Fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Tapi kalau biha pun tak ada salah kalau jadi ke Melayu dengan barang yang aku pelera dengan nyo. Sama ada ha, hi, nyo belaka Jawi ya. Cuma lurah demo tu ha muannah. Kalau bihi muzakkar. Klik mana? Klik ke ma. Maka orang ngaji dah tak ada apa ma mausul mustarak. Mufrad muzakkar tasniyah jamak semua ma belaka. Tu segi cara kaedah. Cuma kalau tu zuhir gak bihi. Jadi apa baca pada tulisan Mana? Mana? Bismika. Angana? Pak nak tahu nak? Ada? Dah ada. Ada tu. Dia panggil hamzah wasal. Ataupun dengan kata lain alif. Dia tulis tapi alif ada pada tulis kerana kita wasal bismi. Bismi. Lepas tu tak ada baca basmi dak lah. Hak tu dia pasal satu kelebihan suku tulis bismillah tu. Ada bismillah tulis dia qa dia mari dengan tidak tulis. Dengan tidak tulis alif. Dia sambung selalu. Baca kena panjang cerita pula tu ada hikmat pun boleh tak tulis ni. Ni masa kita ni dah tekan dak ijab minyak ni. Satu. InsyaAllah ta'ala kita akan hurai sekali lagi. Cuma lalu dulu bagi kena wa aman apa tu. Kita lalu sekali. Allahumma inni as'alukal afwa. Sini jatuh waw ni.
Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata. Nak ada wal afiyata lagi. Fid dunya wal akhirati. Ada setengah fid dini wad dunya wal akhirati. Nah. Allahumma aiqizni fi ahabbis sa'ati ilaika wasta'milni bi ahabbil a'mali ladaika allati tuqarribuni ilaika zulfa wa tub'iduni min sakhatika, boleh, min sukhtika pun boleh, lugah boleh dua. Min sakhatika, kita dah biasa sakhati kan, wa'udzubika min sakhatika wan nar. Dengan budak-budak dia gapo sakut ika. Belajar min sakhatika takut ika. Gapo tanya ke tua. Nah, wa tub'iduni min sakhatika, dan boleh sukhtika. Wa as'aluka fa'atini wa astaghfiruka faghfirli wa ad'uka fastajibli. Sini ada dua lapar, ada setengah mari gini. Wa as'aluka fa'atiyani wa as'aluka faghfarli wa ad'uka fastajibali. Astajibali itu kita kira semulalah. Nah, nampaknya setakat tu dulu kerana masa kita ni sudah pun sendak dah. Kita baca semula, ulangi sekali lagi apa dia doa tadi. Setelah itu cuma kalau kita ambil hak turut mengikut hadis lapar mai pendek ya. Kalau hendak bawa selalu juga supaya ada dalam hadis ni dia ada riwayat Imam Muslim mana tetap lapar hadis. Oh, tak lagi dah kena panjang. Pennya hak bawa selama kemarinya pendek je. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'uh. In amsakta nafsi, itu Allahumma in amsakta nafsi farhamha wa irradattaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin. Itu hak warid daripada hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain. Panak ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant. Di sini nama yang di atas, satunya nama Wan, dengan ni panggil Wan Timah ni. Ada yang ni pandai punah dah ni. Betul klik kat asal Fatimah. Tak ada ke? Anak Rasulullah bagi Timah itu ke? Bagi Timah itu. Zainab tak panggil lah tu. Zainab. Fatimah kata, tapi sama kita ni punah sungguh Timah. Wan Timah, tu dia. Wan Fatimah binti Wani, barangkali Wan Seni. Orang kampung pada Ketera. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد لا إله إلا الله هو الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، شر النفاثات في العقد ومن شر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله. قل أعوذ برب الناس ملك الناس الذي يوسوس في صدور الناس. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والأهل والمال إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه من كلامك القديم هدية واصلة ورحمة منك نازلة على روح وفاطمة ابنة وانسني كان اجتماعنا بسببها وتلون القرآن العظيم من أجلها. اللهم اجعل القرآن لها في القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا ومن النار سترا وحجابا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bapa cerita tak lagi apa sahabat ni? Berapa minggu kita berhenti? 1.